Masih lagi mengenai kisah seram. Kali ini ia berjaya dirangkap di sebuah pondok. Rakaman sosok dipercayai Pontianak dirakam pada jam kira-kira 11 malam. Tidak dapat dipastikan lokasi rakaman. Sosok berkenaan dilihat duduk di pondok terbabit dengan berpakaian serba putih. Ia disedari pengguna jalan raya sebelum masing-masing menghentikan kenderaan untuk membuat video dan menjadi tular di media sosial sejak beberapa hari lepas. Assalamualaikum. Apa benda lah malam-malam kacau ayam. Tiap-tiap malam kena kacau. Aku senyap. Ayam jadi takut. Tiap malam kena kacau. Ada musang banyaklah. Musang pandan tak makan ayam. Habis ayam. Hutan. Ini apa ni? Apa ni? Kacau ya. Kacau lagi. Apa tu? Oh, kau yang mengacau. Oh, mengacau. Oh, inilah yang mengacau. Sekarang botol ni. Buat apa? Mana dia pergi? Mana dia pergi? Ada lagi. Wah, kau buat apa? Mana kau pergi? Di mana ni duduk tani ni? Pergi duduk talai nah. Jangan duduk kacau. Pakcik tak ada apa ni, main duduk jaga kolam main duduk tanam pokok